Huh? 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 Assalamualaikum, salam hamba hulur tanda ingatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aish Iskandar bin Kamarudin daripada Universiti Malaysia Kelantan. Hari ini saya akan menceritakan kisah tentang cerita Si Luncai. Okey, seterusnya saya akan memperkenalkan sedikit tentang Si Luncai ini. Si Luncai ini adalah seseorang yang bersifat buruk, hodoh, perutnya besar, buncit, berbadan pendek serta berpunggung tonggek. Manakala Si Luncai ini kerjanya hanyalah mencari kayu api. Kita teruskan kepada kisahnya. Suatu hari, Luncai berniat untuk menghadap raja. Walau bagaimanapun, raja tidak ingin melihat muka Si Luncai yang hodoh itu. Oleh itu, niat Si Luncai itu tidak pernah tercapai. Kemudian, menggunakan kepintaran Si Luncai itu, Si Luncai banyak membuat helah untuk bertemu raja. Pakaian yang dipilih oleh Si Luncai agak luar biasa baginya. Dan setelah dia selesai, Si Luncai pun bergerak ke istana untuk menghadap raja. Tidak lama kemudian, Si Luncai pun sampai ke istana. Akan tetapi, raja pada masa itu sedang bercukur. Lalu, Si Luncai menangis teresak-esak melihat kepala raja yang botak itu. Dikatakan, atas sebab ianya hampir sama dengan arwah bapanya yang sudah meninggal. Jadi, setelah disamakan dengan bapa Si Luncai itu, raja pun apa lagi? Mestilah marah. Setelah itu, Si Luncai pun dikenakan hukuman bunuh oleh raja itu. Sekali lagi, dengan menggunakan akal fikirannya yang bijak, Si Luncai membuat beberapa helah. Helah yang pertama, beliau melekakan para pesuruh diraja itu dengan lagu Luncai Terjun dengan Labu-labunya. Semasa dia berada di atas perahu dalam perjalanan untuk dibuang ke sungai. Si Luncai berjaya terjun ke sungai dan melepaskan diri. Tidak lama kemudian, Si Luncai telah ditangkap semula dan dimasukkan ke dalam guni. Namun, setelah mereka berada di tebing sungai, Si Luncai telah ditinggalkan berseorangan. Menggunakan akal fikirannya yang bijak itu, Si Luncai ternampak seseorang saudagar melintas lalu menawarkan jika dia dan saudara itu mahu bertukar tempat. Si Luncai memberitahu alasannya terperangkap dalam guni itu atas sebab dia enggan berkahwin dengan puteri raja. Lalu, Luncai pun kembali ke istana. Kononnya, Luncai itu baru kembali dari akhirat dan kemudian diutus semula ke bumi membawa utusan nenek moyangnya. Iaitu, raja disuruh melawat dunia akhirat. Raja pun mempercayainya. Lalu raja dibawa ke sebuah telaga. Si Luncai kemudiannya menghulurkan sebuah kaca kepada raja untuk turun ke dalam telaga itu. Sekali lagi, Si Luncai selamat menyelamatkan dirinya. Luncai kemudiannya kembali ke istana memberitahu bahawa raja enggan kembali ke dunia. Setelah itu, Luncai dan puteri raja pun berkahwin. Akhirnya, Si Luncai mati dibunuh oleh puteri raja pada malam perkahwinan mereka. Ini adalah kerana puteri raja telah mengetahui helah Si Luncai sebelum dia menipu mengenai raja itu lagi. Jadi, pengajarannya di sini, hendaklah kita menghormati raja dari segi mana-mana aspek sekalipun. Janganlah menipu orang, terutama sekali yang tidak kita kenali. Gunakanlah kepintaran itu pada situasi yang berpatutan
dan bukan dalam situasi seperti kisah si luncai ini. Banyak lagi cara selamat untuk menyelamatkan diri. Jadi, itu sahaja daripada kisah si luncai ini. Berharap atas apa yang saya ceritakan ini dapat memberikan pengajaran dan juga pelajaran kepada anda semua. Sekian daripada saya, Aish Iskandar, kisah si luncai.